dapat kita berada dalam rumah Allah. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita sedang berada di detik-detik ataupun di masa-masa doa kita dimustajab oleh Allah. Asalnya, hukum asalnya pada ketika ni hanya kepada orang yang berada di padang Arafah ataupun orang yang sedang menunaikan haji, yang mana berada di padang Arafah, yang duduk dalam keadaan berihram, duduk pula antara gelincir matahari waktu zuhur 9 Zulhijjah, di mana tidak ada seorang dan sangat ramai hamba yang dilepaskan oleh Allah. Maksudnya di sini sebegitu ramai pada hari ini yang mana Allah Ta'ala mengampuni hamba-Nya terlepas daripada api neraka. Baik. Jadi malam ni kita pakai ambil kesempatan sedikit untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pilih doa yang berbahasa Melayu supaya mudah kita faham. Kita selit sedikit dan kita memohon kepada Allah supaya memustajabkan doa kita dan memberi keampunan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan menyukai keampunan, maka ampunilah aku, keluargaku dan anak cucuku. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan menyukai keampunan, maka ampunilah ayahku, ibuku, ibu bapa mereka dan ibu bapaku. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai keampunan, maka ampunilah saudara ampunilah sahabat-sahabatku, rakan sekerjaku, jiran tetanggaku, dan orang-orang yang mencintaiku dan yang aku cintai. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai keampunan, maka ampunilah orang-orang yang mendoakanku ketika aku tidak ada, dan orang-orang yang memintaku mendoakan mereka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai keampunan, maka ampunilah orang-orang yang dia berhak ke atasku dan sesiapa yang menganiaya aku. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai keampunan, maka ampunilah orang-orang yang telah meninggal dunia daripada kalangan umat Islam. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai keampunan, maka ampunilah setiap orang yang membaca doa ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم الدارين في العالمين يا رب العالمين. Kita masih lagi bahas wirid selepas sembahyang. Sampai dekat ni dah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Membaca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selepas kita tasbih 33 kali, selepas kita tahmid 33 kali, selepas kita takbir 34 kali. Lepas tu kita baca la haula wala quwwata illa billah. Masuk dia. Dan tiada daya dan upaya mengerjakan taat. Kau kita boleh mari masjid, kau boleh mari surau, kau boleh kita berpuasa, kau boleh kita baca Quran, kau boleh kita sembahyang jemaah, kau boleh kita zikir, kita wirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu bukan daya dan upaya kita, melainkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Taat, mengerjakan taat tu tak ada daya dan upaya kita. La haula wala quwwata illa. Dan juga menghindarkan maksiat. Diri kita ni dah buat maksiat. Diri kita ni dah curi. Diri kita ni dah berzina. Diri kita ni dah minum arak. Diri kita ni dah berjudi. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada daya dan upaya, yakni mengerjakan taat dan menghindarkan maksiat, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Keterangan di sini disebutkan dua hadis menerangkan fadilat membaca hauqalah. Hauqalah adalah la haula wala quwwata illa billah. Nama dia hauqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia basmalah. Alhamdulillah. Nama dia tahmid. Subhanallah. Nama dia tasbih. Allahu Akbar. Nama dia takbir. Nama dia La ilaha illallah. Nama dia tahlil. Kalau kita last kali kita sebut ni, wala haula wala quwwata illa billah. Nama dia hauqalah. Ha wa qa lam ha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsh min kandil jannah taqul la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu satu ungkapan kata yang berasal dari bawah arasy dan merupakan perbendaharaan syurga. Allah Akbar. Bukan perbendaharaan dunia ni. Perbendaharaan syurga. Benda yang tak boleh nak bayar. Kita kalau dalam akaun ada 2-3 juta tu, nak kata apa dah, 2-3 juta. Kalau pergi kerja 3-4 bulan tak apa dah. Tu dalam dunia tu. Kalau boleh naik kereta Mercedes, kalau boleh naik kereta Ferrari, Lamborghini, seronok. Sebab benda tu adalah bendahara. Benda itu adalah aset ke dunia. Tapi semua benda tu akan ditinggalkan oleh kita. Yang tidak menjadi hakikat yang kita nak bawa secara kekal. Tapi hak ni daripada riwayat Abu Hurairah ni, bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah, dia tu adalah berasal daripada bawah arasy dan merupakan perbendaharaan syurga. Maksudnya, bila kita sebut benda ni jadi kekal. Jadi kekal. Bahawa pada yaumul akhirah. Tak boleh nak bayang, tak boleh nak make imagine. Baik.
Hadis riwayat Al-Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wa la quwwata illa billah, dawa'un min 99 da'an ay masa kita suka cerita, ada Allah Ta'ala uji kita perkara-perkara yang menyebabkan kita berasa duka, berasa gundah gulana. Opak dia duduk sini, la hawla wa la quwwata illa billah. Mari dia doktor dah, lempek loli dah. Orang Terengganu kata habis geng dah. Macam jadi kain buruk dah. Doktor dah. Apalah Allah Ta'ala uji, kita syok kepada Allah, kita su'uzan kepada Allah, kita sangka buruk kepada Allah. Okay, baik. Nak ubah ni, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, selesai. Baca lepas ayat tu. Dan seterusnya membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Maksud dia, ya Allah, tiada yang boleh menghalang terhadap apa yang kamu berikan. Tak ada apa benda yang boleh halang kalau benda itu memang ditulis oleh Allah jadi rezeki kita. Sia samad tak boleh nak halang, walaupun macam-macam ada halangan. Tetapi jika Allah Ta'ala mentakdirkan benda itu rezeki kepada kita, jadi rezeki kita. Tak boleh orang halang. Tiada yang boleh memberi terhadap apa yang kamu halangkan. Kalau kita kenang sangat, kalau kita nak sangat, kenang sungguh ni. Tapi tak boleh jadi rezeki kita sebab apa? Allah Ta'ala dah rezekikan. Kenang sungguh ni. Kalau tengok kereta X70, comel kereta ni. Kenang kereta ni. Rasa nak beli kereta ni. Tapi oleh kerana tidak tertulis oleh Allah Ta'ala jadi rezeki kita, tak jadi rezeki. Pulah lagu mana pun, kehing lagu mana pun, tak jadi rezeki. Baik. Dan tiada yang boleh memberi terhadap apa yang telah kamu halangkan. Tiada apa yang dapat menolak apa yang telah kamu takdirkan. Allah takdirkan kepada kita jadi rezeki. Lagu-lagu mana siapa buat bagi kita. Walaupun kita ni tidak ada daya nak upaya, tapi oleh kerana tertulis benda tu jadi rezeki kepada kita, jadi juga. Siapa takdir? Allah Ta'ala takdir. Dan tiada yang akan memberi manfaat kepada mempunyai kekayaan. Kerana kekayaan itu daripadamu juga. Hakikat kaya nampak macam manusia kaya. Manusia ada ni cukup dekat dengan pakaian, dengan kenderaan, dengan rumah. Tapi itu majas, itu diberi pinjam. Siapa bagi pinjam? Allah bagi pinjam. Tetapi hakikat kekayaan yang sebenar milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Saya terbaca satu artikel tadi. Perkara yang sedang orang duduk berjuta orang di Makkah, di Tanah Haram,
Lepas tu ada satu artikel saya baca tu berkenaan dengan kehilangan barang. Biasalah bila kita duduk dalam keadaan ramai, kadang-kadang kita tak terkawal barang tu tak milik kita. Contoh duit, contoh benda-benda berharga, telefon ke, kamera ke, benda berharga macam tu lah. Tapi akhirnya jika berlaku benda tu hilang, siapa yang pertama kita rujuk? Siapa pertama orang kita nak minta bantuan? Pada ketika barang kita hilang tu, tersalahnya kita ni, rujukan pertama ataupun bantuan permintaan pertama adalah kepada makhluk. Kepada makhluk. Sepatutnya rujukan atau permintaan kita atau bantuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Sebab alasan yang pertama untuk kita mohon kepada Allah, takut kehilangan barang itu oleh kerana tanggung atas kita sesuatu dosa. Kita kena istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut satu benda hilang kerana akibat daripada perbuatan dosa kita. Baik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Baik. Keterangan Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW membaca selepas setiap kali sembahyang fardu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Nabi baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit ada. Yuhyi wa yumiit ada. Sekali lagi. Molek banyak hari ni. Kau kalah ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hari Arafah pula detik. Kalau kita tengok bersamaan waktu kita, sebab kita beza dengan Tanah Haram, masa tu 5 jam. Kalau Tanah Haram pukul 12 tengah hari, kita dah pukul 5 dah. Sekarang ni masa kita pukul 8. Pukul 8 tolok 5 jam bermasuk di padang Arafah sekarang ni pukul 3. Pukul 3 petang. Pukul 3 petang tu 9 Zulhijjah adalah hari yang dimustajabkan oleh Allah. Kalau kita baca ni bertepatan malam ni, sebab dia akan habis daripada gelincir matahari sampai kepada maghrib. Maghrib di Tanah Haram kurang lebih pukul 6, lebih kurang pukul 6. Pukul 6 dekat kita bersamaan, kalau kita tambah pukul 6 tambah 5 jam, 6 tambah 5 pukul 9 lebih sikit-sikit. Pukul 9 lebih sikit-sikit dari dah di Mekah tu. Okey, baik. Kita boleh ambil kesempatan. Dan perbuatan kita sekarang ini duduk beriktikaf dalam surga, dalam masjid, dapat pahala di sisi Allah tu satu hal. Dapat pahala sesaat sedang seolah-olah menunaikan sembahyang. Padahal kita tak sembahyang. Kita duduk iktikaf, kita tunggu sembahyang. Lepas tu pahala dengan kuliah tu satu hal. Lepas tu turun rahmat Allah tu satu hal. Dengan kuliah ni duduk dalam majlis ilmu. Dah iktikaf dalam rumah Allah. Lepas tu tunggu waktu sembahyang. Lepas tu dalam majlis ilmu. Lepas tu detik-detik mustajab pula. Allah Akbar. Berapa detik mana? Detik-detik mustajab.
berlipat ganda ni. Saya baca satu benda tu, antara perkara-perkara amalan yang paling afdal yang kita buat ni. Kalau kita sekarang ni dalam 10 pertama dan malam ini adalah malam Aidil Adha bagi kita. Tambah selagi malam ini adalah malam yang mustajab doa. Malam Jumaat, malam Aidil Adha, malam Aidil Fitri, malam Lailatul Qadar, malam Nisfu Sya'ban. Termasuk antara 5 malam ni, malam Aidil Adha. Allahu Akbar. Berapa kali kan? Tapi kita dah khusus lah. Kita dah duduklah di tanah haram. Artikel tu tulis betapa biadab ataupun betapa kurang ajar orang yang duduk melalui pada malam-malam yang dimustajabkan oleh Allah, tetapi bersukaria dan berseronok melampaui batas. Artikel tu ada. Maknanya Allah Ta'ala beri kita malam, satu malam yang sangat mustajab, tapi kita mempersia-siakan malam. Kita biarkan malam tu berlalu, gitu je. Orang nak bagi kita bonus ni, orang nak bagi kita duit ni, itu waktu je. Orang nak ulu dah sign kita ni, beratus-ratus, ribu-ribu dah, tapi kita lalu waktu je. Dah lah sombong lah, macam-macam ayat lah lebih. Orang nak ulu dah sign ni, tapi kita buat lalu waktu je. Dah lah kita fakir, tapi buat sombong pula. Okay, baik. Allahu Akbar. Moga Allah Ta'ala terima amalan kita. Sebab kalau kita semayang pada malam yang afdal ni, 10 pertama Zulhijjah ni, dah sama semayang hari-hari lain, keafdalan dia. Kita semayang wajib, keafdalan dia tu tak sama dengan semayang-semayang yang wajib pada hari-hari yang lain. Kita semayang sunat tak sama keafdalan semayang sunat tu pada hari-hari yang lain. Okey, baik. Kecuali pada hari yang Allah Ta'ala muliakan. Termasuk malam ini. Jadi kita ambil kesempatan. Zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Ikut pandang berapa? Ikut pandang mana-mana. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Membaca, lepas tu habis dah, selesai dah. Lepas tu membaca selawat dan salam kepada Nabi SAW, serta kepada para sahabat baginda, serta doa memohonkan kesejahteraan dan keridhaan Allah kepada mereka semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafirun wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, rahmatkanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi, serta rahmatkanlah kepada keluarganya dan sahabatnya dengan berterusan sepanjang masa berzikirnya orang-orang yang berzikir kepada Engkau dan lupanya orang-orang yang lupa berzikir kepada Engkau. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan dan meredakan semua penghulu-penghulu kami, yaitu para sahabat penghulu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Keterangan, kita mengucap selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat baginda, 10 sahabat yang dimuliakan, yang dijamin masuk syurga, serta doa memohon kesejahteraan dan keredaan Allah kepada mereka semua adalah untuk menanamkan rasa cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Makin sebut makin cinta, makin sebut makin jeliga. Bila kita ceritakan sesuatu benda dalam hari kita tu,
kita banyak sebut dia. Kita suka kita suka packing motosikal. Kita sebut gasket, kita sebut plug, kita sebut sprocket, kita sebut head, kita sebut piston. Sebab kita suka motosikal. Kita suka pemain kereta, kita sebut bahagian pemain kereta. Kita suka duit, kita cakap pasal duit. Banyak kita cakap pasal duit. Warna ni, awak ni berapa juta hari ni? Awak ni, saham awak berapa? Saham BSKA awak, saham basikal, bukan basikal. Saham awak naik ke turun? Saham kicap awak lagu mana? Saham kelapa sawit awak macam mana? Saham getah awak macam mana? Sebab kita cinta benda tu. Kita cinta, kita sayang benda tu. Sebab tu makin kita sebut, itu tandanya kita sayang kepada benda tu. Tapi hanya Nabi SAW yang boleh beri syafaat. Lagi banyak kita cakap pasal benda lain yang benda tu tak boleh bawa di yaumul akhirah, sangat rugi yang sangat besar. Kita sayang, akhirnya kita tak bawa. Memang rugi ya. Kita sayang, kita sebut, kita usaha, tapi tak bawa. Sangat rugi. Yang hidup manusia memang akhirnya kembali kepada Allah. Orang beriman disebutkan oleh Allah di yaumul akhirah menyesal. Orang kufur lagi lah, orang yang syirik, orang yang kafir, orang yang munafik lagi lah. Menyesal lagu mana? Kalau boleh dah aku semayang rakaat lagi, boleh tipu dia. Kalau boleh dah aku tasbih subhanallah 20 kali lagi. Allah beriman. Padahal dia duduk dalam syurga dah tu. Kalau boleh dah aku nak sedekah sedia lagi. Patut besar dia tu. Besar, dia duduk dalam syurga dah. Tapi dia tengok sahabat dia tu dapat nikmat yang besar lagi, yang hebat lagi. Baik. Kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi SAW serta para sahabat baginda, serta doa memohonkan kesejahteraan dan keredaan Allah kepada mereka semua adalah untuk menanamkan rasa cinta kasih kepada Nabi SAW dan para sahabat. Kalau kita nak buat esok ni, kita susah payah ni, kumpul duit, ada lebih sikit-sikit. Kita dikategorikan sebagai orang yang mampu lagu mana? Kalau tolong bahagian kita, contoh Pak hari Raya Aidiladha, hari 1 Tashrik ataupun 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, kalau kita belanja 700 kalau kita belanja 700 tu, kita cukup. Duit kita cukup. Pada ketika itu kita ditutup. Kita buat keluar 700 riyal. Tapi 4 hari ni duit kita boleh belanja diri kita dan tanggungan kita, anak bini. Pada ketika itu kita ditutup. Contoh, kita buat keluar 700 riyal. Dalam bank kita ada 10,000. Contoh. Ataupun dalam bank kita ada 1.5 juta. Contoh, kalau buat keluar 700 riyal. Pada ketika itu kita ditutup. Sunat muakkad. Tapi kalau kita buat keluar 700 riyal tu, tak boleh nak makan ni 4 hari. Tak boleh nak makan 3 kali 50 riyal je. Pada ketika tu tak boleh. Kita nak korban. Kita nak korban pada 4 hari tu. Okey, baik. Jadi kita kumpul duit tu, kita nak berkorban kerana nak ikut siapa? Nak ikut Nabi SAW. Sebab kita cinta. Sebab kita nak buktikan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Sebab
Tidak ada perkara yang afdal selain daripada orang yang buat haji di Makkah Mukarramah sekarang ni. Kita duduk di kampung kita, tanah air kita adalah menumpahkan darah. Tumpahkan darah. Nabi bila nak sembelih, dia panggil Siti Fatimah, anak dia. Anak, mari turun tengok. Bila nak potong tekak binatang tu, supaya disaksikan syiar yang Allah Ta'ala, yang sedangkan darah yang tertitih itu belum sampai ke tanah, dah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dah pahala di sisi Allah. Nampak je darah tu jatuh pada tanah, tapi belum tanah, belum darah tu nitik, dah maklum dah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat tamak, bukan tamak dunia. Setiap bulu-bulu yang kasar, Nabi bersabda, akan jadi satu pahala. Siapa sini pernah bilang bulu kambing? Bulu kambing. Siapa sini pernah bilang bulu lembu? Esok pakai bilang bulu lembu. Tak mampu, ya Allah. Maknanya sahabat tanya balik Nabi, dah bulu-bulu alu? Nabi kata bulu-bulu alu pun satu juga perkara yang baik. Bulu dalam lubang hidung, bulu dalam lubang telinga, nanti dia akan dikembalikan kepada Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bulu, dengan mata, dengan tanduk, dengan kehebatan yang Allah Ta'ala bagi. Dia kenal siapa yang berkorban, yang korbankan dia tu atas dunia. Dia pergi seorang sama seorang, tak tukar. Orang ni korban dia naik, orang ni korban dia naik, orang ni korban dia naik. Okey, baik. Besarnya pengorbanan yang kita buat tu di sisi Allah. Nabi pada haji wada, Nabi buat haji sekali je. Nabi buat haji sekali. Nabi bawa 100 ekor unta dan 63 ekor Nabi SAW sembelih sendiri. Kata hebat. Fit lagi tubuh Nabi SAW. Kita umur 40 dah fit dah. Nabi SAW umur 63, sembelih unta 63 ekor. 100 tolak 63, 37. Baki lagi 37 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. 63 ekor. Kalau kita kena 4 ekor, 5 ekor ni lenguh pada bahu ni. Sejauh lagi nak apa ni, Allah Ta'ala beri kehebatan ni. Allahu Akbar. Jadi perkara yang kita buat esok tu, sebab tu kalau ikut dalam ranking, ikut dalam perkara Aidil Fitri berbanding dengan Aidil Adha, kalau selepas Aidil Fitri kita tidak ada ibadat yang khusus, tetapi kita boleh ziarah kan. Lepas kita semayang hari raya Aidil Fitri, kita ziarah kawan kita, ahli keluarga kita, tetapi tidak khusus. Berbeza dengan Aidil Adha, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Solat yang dimasukkan, maka solatlah kamu sunnah Idul Adha dan berkorbanlah. Ada khusus. Lepas sembahyang raya Idul Adha tu ada perbuatan khusus yang kita duduk kampung kita ni menumpahkan darah binatang korban. 3 hari pula campur dengan hari-hari sakit. Hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua, hari tasyrik ketiga. Allahu Akbar. Tasyrik tu menandakan terpancarnya matahari kepada daging-daging korban. Itu maksud dari tasyrik. Dan diharamkan kita berpuasa. Atau beza juga tu, kalau kita duduk di rumah hari raya Aidil Fitri, kita sunat makan. Kita nak bagi dari rumah kita nak pergi sembahyang raya Aidil Fitri, sunat kita makan dulu, rumah 2 hotel, 3 hotel kan. Tapi berbeza dengan Aidil Adha, kita keluar pagi esok tidak disunatkan makan dulu. Sebab kalau boleh, makanan yang pertama yang masuk pada Aidil Adha daging korban. Kalau boleh. Okey, baik.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 183. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah. Cukuplah Allah, hasbunallah. Cukuplah Allah menjadi penolong dan pemelihara kami dan sebaik-baik wakil. Dan tiada daya dan upaya, yakni mengerjakan taat dan menghindarkan maksiat, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha besar. Lebih-lebih lagi pada malam ni lah. Moga-moga Allah Ta'ala pilih seorang diri kita ni terlepas daripada penyakit. Moga-moga Allah Ta'ala pilih diri kita, isteri kita dan ahli keluarga kita terlepas daripada penyakit malam ni. Malam ni supaya terangkat doa, ya Allah, ampunilah kami. Moga-moga kami tidak tercatat namanya di dalam neraka Jahannam-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Baik, hari inilah yang dilepaskan orang, yang dilepaskan, yang dijamin oleh Allah tidak masuk ke dalam neraka. Makin baik. Dan ucapan-ucapan tersebut terdiri daripada tafwid. Tafwid ini penyerahan, tawakal dan pergantungan, yakni serba lemah kepada Allah yang maha tinggi, yang maha agung, serta permohonan ampun maaf daripadanya. Itulah sifat yang mesti ada pada diri setiap muslim. Sentiasa menyerah diri dan bertawakal kepada Allah dalam semua urusannya serta bergantung harap sepenuhnya dengan kudrah dan iradah Allah dalam segala usahanya, dan bukanlah dengan kekuatan dirinya sendiri. Kemudian kembalilah kepadanya, bertaubat dan beristighfar apabila berlaku kesilapan dan kesalahan. Sadaqah Rasulullah. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini dulu, InsyaAllah. Esok pukul 8 pagi kita akan menunaikan solat sunat Idul Adha. Lepas tu surah kita, surah Syekh Saleh, akan melakukan program korban pada hari raya kedua. Pukul 8 pagi kita akan menyembelih binatang korban kita. Tak silap kita sampai hari ni lewat sedikit puluh. Hari ni megang. Lembu lah turun lah, dan lembu lah naik lah, dia lambat sikit, biasa ada. Lembu terlepas tali. Okey, baik. Kita akan sembelih lembu tu pukul 8 pagi. Program surah Syekh Saleh kan, hari raya kedua, di belakang Balai Boleh Lama ataupun di Balai Raya. Lepas tu kita bawa sini lah. Siapa-siapa yang berkelapangan, bolehlah tolong. Kita buat sampai selesai, kita bagilah kepada peserta yang nak bahagian ni, kita serah. Kalau peserta serah kepada surah akan aku lah, akan bagi-bagi kepada orang kampung, sehingga majlis sesalah saya kira dalam pukul 11, pukul 12 selesai dalam majlis, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita supaya majlis program korban kita berjalan dengan lancar, dengan tidak ada apa-apa perkara yang kita tidak ingin berlaku, lepas itu lucu ke tamu. Dia Allah Ta'ala rahmat majlis program kita, untuk kita berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.